Sekarang kita dah buka coil plug. Kita nak tengok api dekat plug lah. Okay Mi, start Mi. Oh. Okay, sekarang ni dekat coil plug tak ada api. Masalah api tak ada lah. Lepas tu dia tak boleh hidup. Yang model ni, tuliser yang ni, kenari ni punya crank sensor dekat atas, dekat belah bawah. Benda yang kita kena tengok. Dekat belakang throttle body dia ada wire ground. Nampak? Wire ground putus. Wire ground putus. Sekarang ni kita betulkan balik wire ground ni, sambung balik. Tu kita start tengok.